Musim 2025-26 menyaksikan pelbagai liku buat pasukan Sabah FC, namun satu perkara kekal menjadi kekuatan utama skuad The Rhinos iaitu komitmen serta semangat juang para pemain. Sabah, yang mara ke final Piala FA musim lalu kini memburu kemenangan keempat dalam saingan Liga musim ini. Pasukan yang berpangkalan di Borneo itu melalui tempoh sukar apabila gagal mencatat kemenangan dari 13 Ogos hingga 1 November sebelum menamatkan kemarau tersebut dengan kemenangan tipis 3-2 ke atas Penang FC pada 23 November. Sang Badak kemudian mencatat kemenangan bergaya 4-1 ke atas PDRM FC pada 6 Disember namun tewas 1-3 kepada Brunei DPMM FC pada 20 Disember. Sabah bagaimanapun bangkit 3 hari kemudian dengan kemenangan meyakinkan 3-1 ke atas Terengganu FC. Di bawah kendalian Ketua Jurulatih sementara, Alto Linos, Sabah kini berada di kedudukan ke-8 Liga Super dengan mengumpul 13 mata daripada 12 perlawanan. Di saat Sabah sedang berada dalam situasi yang sukar, tiba-tiba dikejutkan pula dengan pemergian salah seorang tonggak utama pasukan. Stuart Wilkin sah meninggalkan Sabah FC selepas lebih 3 musim bersama. Wilkin, yang berusia 27 tahun, merupakan tonggak penting di bahagian tengah sejak menyertai Sabah FC pada 2022. Berita perpisahan tersebut dilakukan oleh pihak pengurusan Sabah dalam suatu hantaran di media sosial dengan ucapan terima kasih di atas segala khidmat yang dicurahkan Stuart Wilkin selama ini. Terima kasih Stuart Wilkin atas segala usaha dan komitmen bersama skuad Badak serta sentiasa memberi yang terbaik dalam setiap perlawanan sejak musim 2022, umum Sabah FC di media sosial. Untuk rekod, Stuart Wilkin sertai Sabah secara tetap pada musim 2022 setelah dipinjamkan dari pasukan Johor Darul Ta'zim satu musim sebelum itu dan kekal bersama hingga kini. Statistik menunjukkan Stuart Wilkin sememangnya jentera penting buat Sabah apabila merekodkan 17 gol selain 21 bantuan jaringan dalam 109 penampilan buat Sang Badak. Masa depan pemain tengah warisan Malaysia England ini menjadi tanda tanya peminat setelah wartawan Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam melihat kepulangan ke JDT ibarat salah satu destinasi buatnya. Pemain tengah Sabah, Stuart Wilkin dikhabarkan semakin hampir membawa haluan baharu bersama pasukan gegasi tanah air, Johor Darul Ta'zim. Khabar angin Wilkin dikongsikan oleh wartawan Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam. Beliau melaporkan bekas pemain remaja Southampton itu dikhabarkan akan kembali bersama JDT untuk menghadapi separuh kedua musim 2025-26. Perpindahan ini akan menjadikan Wilkin pemain Sang Badak terbaru yang meninggalkan pasukan Sabah selepas Daniel Ting. Wilkin bukan asing dengan JDT, ini kerana pemain tengah Harimau Malaya itu pernah mewakili Harimau Selatan pada 2021.